Selamat pagi guys. Good morning. Hari kedua dekat Bandung. Sekarang Sejuk. kita berada di kat mana ni? Ciwidey. Ciwidey. Lokasi pertama kita ke Kawah Putih. Perjalanan daripada Bandung tadi lebih kurang dalam 1.5 jam. Hari ni kita ambil supir. Alhamdulillah macam tak ramai. Kita baru je sampai. Jom kita nak pergi beli tiket dan kita nak tengok Kawah Putih. Let's go. Sejuk gila guys. Suhu dekat sini sekarang 16. Aku pakai sweater pun sejuk. Oh, best. Jom kita tengok apa yang ada dekat Kawah Putih. 122,000 seorang, termasuk parking 18,000. Oh, di sini. Untuk 2 orang 262.000 untuk 2 orang. Jadi satu orang ini 122.000. Iya. Kalau parking itu 18.000 dari satu kereta. Iya. Jadi hitungannya kalau misalkan ada 6 orang atau 5 orang ataupun 4 orang itu tetap satu kereta 18.000. Iya. Itu ya. Alright. Silakan. Mari. So, kita naik ni dulu. Aduh. Kita baru naik. Apa tak nama ni? Jom. Tadi lepas bayar tiket kena naik ni tau, ontang anting ni nama dia. Tu kontang kanting tu orang kat dalam tu. Perjalanan lebih kurang 10 ke 15 minit, tapi jalan dia Masya Allah, kau bayangkan jalan dia teruk. Jalan dia memang jalan rosak. Lepas tu memang apa? Yalah kita ni nak lalu. Jalan rosak. Lepas tu jalan dia memang Bersipang siur. bengkak-bengkok. Bukan salah. bersipang siur. Bengkak-bengkok macam ular. Ya Allah. Kenapa tak ada orang cerita pasal benda ni? Jom kita dah sampai dekat entrance dia. Let's go. Dua orang. Mana? Tu entrance dia. Daripada depan. Berang-berangnya silakan untuk obat kulit, gatal-gatal alergi, luka-luka jerawat, silakan di bagian depan. Kita bantu serbuk berangnya silakan. Fotonya bang dari kamera bisa diterapkan handphone. Foto-foto abang jadi sama dengan sebenarnya boleh. Nanti di paling depan jadi nampak asap bang. Nampak air belakang, nampak view bagus. So guys, macam inilah keadaan dekat Kawah Putih. Nasib baik sulfur dia tak berapa kuat. Dekat atas tadi ada orang nak jual emas 5,000. 1,500. Dah lah buruk. So okay, masih boleh tahan. Bau dia ada sedikit bau sulfur tapi okay. So korang ingat kalau datang sini silalah standby mask masing-masing. Yes. Sikit. So kita nak pergi ke sana tu. Assalamualaikum. Korang kalau sampai Kawah Putih nak naik jambatan ni kena bayar tau, 28,000 kat sini. Okay guys, kita dah sampai dekat Keranjang Sultan. Tiket tadi masuk 100,000 seorang, parking 5,000. Jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Let's go. Suspension bridge. Kita nak pergi suspension bridge. Jap. Kita nak naik suspension bridge. Bang, ambil gambar dulu kat sini ya. Saya tutup. Pegang lah. Mana ni? Scan sini baru. Scan sini. Oh. Mana? Ini. So, ini tiketnya. Thank you. Guys, aku sekarang dekat jambatan gantung. Kenapa aku setuju nak buat benda ni? Ya Allah. Kau tengok orang depan tu.
Dia boleh berseronok. Dia berseronok guys. Dia berseronok. Jangan seronok sangat. Ya, tahu. Kau tengok bawah. InsyaAllah. Abang tu katanya jangan tengok bawah. Aku kena pegang guys. Aku kena pegang. Ya Allah. Weh, cantik. Kalau terus ni gimana? Tak tahu. Tak tahu lah kalau terus ni gimana. Cantik lah. Mas, gayat tangga dia. Gayat. Dia gayat. So next kita ke sini pula. Oh. Oh, dah tinggi sangat. Macam ni kurang je jabatan tadi sebenarnya. Jambatan tadi tinggi. Tak, sama. Kecil ke. Oh. Hai. Oh, santai nampak. So bawah dia macam tu. Tu kawah Renjanis. Ni abang. Okay guys, bila korang nak naik keranjang tadi, keranjang Sultan tu, korang memang kena melalui suspension bridge. Lepas tu dia sebenarnya two way. Boleh patah balik naik keranjang Sultan tu, patah balik ikut suspension bridge. Tapi tadi kita orang decide untuk naik ojek daripada keranjang Sultan. Terima kasih. So kita naik ojek 15,000 seorang. Tapi dia punya risiko sama je macam korang naik keranjang Sultan. Dia naik motor jalan berbatu-batu, Pengen balik lagi. di lereng-lereng bukit. So memang Masya Allah. Memang adventure gila. Memang adventure gila. So kita on to next destination. Let's go. Before that, by the way, aku yang naik keranjang Sultan tu aku tak adalah gayat. Cumanya aku ni selalu overthinking sikit bila aku tengok condition dia, macam maintenance dia macam mana. So itu yang aku kurang yakin. So anything, it's your own risk. Kalau korang suka adventure, you should try. Okay, on to next destination. Let's go. Okay, tak jauh daripada keranjang Sultan ataupun suspension bridge tadi, kita decide untuk makan tengah hari. Lunch time guys. Lunch time. Apa tak nama restoran ni? Dia dekat Bukit Senyum. Dekat dengan Bukit Senyum. Restoran dia cantik ni. Nampak macam ada decoration bambu. Jom kita makan. Okay guys, makanan kita dah sampai. So aku hari ni order nasi timbel. Ayam dia comel betul Lepas tu kita ada order sate sapi. Oh, nampak menarik ni sate dia ni. Dan nak order ni nasi goreng kencur. Air belum sampai. Macam biasa dekat sini kita akan order air jus jeruk. So nasi dia dalam daun ni. Kena buka dulu. Mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, comelnya. Ayam dia comel lah. Ayam boleh pilih ayam goreng ataupun ayam bakar. Aku pilih ayam bakar. Bagian pun boleh pilih kan? Bagian tu boleh pilih. Sambal dia pedas. Ayam dia liat sikit. Rasa macam ayam kampung tua. Liat. Liat je. Ayam dia agak liat Nak rasa sate sapi dia secara dengan ni. Kuah kacang kot. Dia punya perapan tak sama macam kita.
Gitu kan. Sate tengah tak? Tapi sedap tak? Sedap. Okey, sate dia sedap. Cecah dengan kuah kacang ni macam kuah kacang. Okey tak? Tapi makan macam tu pun dah okey. Tadi kita orang makan nasi timbel tu, ayam dia liat kecil, air lambat sampai, service out, so harga pun a bit pricey. So aku tak recommend korang untuk datang sini. Seriously, sate dia okay, not bad, cuma liat sikit, but still not worth it lah. For me, aku tak kisah bila pergi travel untuk bayar mahal, tapi biar berbaloi guys, biar berbaloi. Ciao. Okay guys, di sebelah petang kita orang minta supir untuk bawa ke butik-butik lokal sekitar Bandung. Korang tengoklah sendiri apa yang kita orang shopping. Wah, lagi Maria. Sekarang kita dekat kedai yang kedua. Dia macam-macam bag. Ini pun ada. Ni lain sikit. Sekarang kita dekat Tiger. Oh, wangi ya. Macam biasa kalau Bandung, Kartika Sari lah. Jom balik. Okay guys, sekarang masa untuk makan malam. So malam ni kita makan dekat ni, warung nasi Ibu Imas. Jom kita tengok baik ke tak baik. Guys, aku rasa menu dekat Bandung ni memang ayam je lah So sampai-sampai tadi dia bagi air ni 2. Dia macam welcome drinks, siap dengan sayur. Lepas tu dia bagi sambal. Dan juga ni, aku tak tahu sayur apa. So kita orang order ayam bakar 2, ayam goreng 1. Kenapa 2? Sebab aku selalu makan satu ni tak cukup. So kali ni aku order 2. Macam biasa, ais jeruk. Jom, kita rasa dulu. Sedap ke tak sedap? Bismillahirrahmanirrahim. Dia bakar dengan kicap je. Sambal sikit. Sambal dia nampak pedas ni. Cili-cili banyak. Pedas. Pedas banget. Okay lah, bagi aku makan dulu. Ciao.